dia senang untuk masuk sini, dia masuk keluar ke sini. Itu dia punya konsep. Assalamualaikum, welcome back to my channel Aim Hassan. Yang mana baru sampai je dekat channel ni, consider to subscribe dan tekan button loceng yang ada dekat sebelah button subscribe tadi. Betul ke? Betul lah tu. So sekarang ni, hari ni kita nak review yang ini, unit yang latest untuk Mercedes-Benz C180. Yang ni spek daripada Japan, kereta datang daripada Japan. Sekejap lagi kita bersama dengan sahabat kita daripada Naza Auto World. Stay tune. Okey, kita akan bersama dengan sahabat kita, Sheikh Azikri daripada Naza Auto World. Alright, jom. Apa khabar? Abang, lama tak jumpa abang kita. Abang famous kita dekat YouTube, power ni. Review. Today kita nak review kereta apa tu, Im? Model apa ni, Im? Yang ini model C180 tahun 2019. Spek daripada Japan. Kereta baru sampai, betul? Baru landing 2 hari lepas. Baru, masih lagi fresh dekat showroom ni. Kita nak review tentang dia punya depan dia dulu. Depan dia dulu. Depan dia dulu. Abang Syed kita. Depan dia. Kita pasal depan dia dulu. Alright, dia punya look depan dia is actually lebih kurang sama. Cuma dia punya perubahan dia is only dia punya lampu, dia punya Distronic sensor dia, and then dia punya bumper punya lips lah dia panggil. Lips ni dia chrome dan ada fin dekat sini. Yang tu yang baru lah, untuk bumper yang baru. Fin ni boleh laluan angin dekat sini, boleh masuk sini, keluar sini. So that mean laluan tu lebih smooth. Lebih smooth dalam in the high speed punya position. So tadi kita dah tengok di bahagian hadapan untuk exterior look hadapan untuk C180 tahun 2019 ni. Jadi kita nak fokus dan lebih terperinci sedikit kepada dia punya lampu punya look, kan? Lampu punya look dia perbezaan dengan model yang previous. Okey, apa beza dia, Zack? Previous model dia tak ada lampu yang dalam ni, macam line dalam yang mungkin kamera boleh fokus sikit. Yang petak-petak ni yang dulu punya tak ada. Model yang latest dia datang dengan lampu ni. So bila kita on the lampu, dia akan menyala satu-satu. Dia akan pantul kat situ. Di bahagian bawah dia pula is untuk high beam. Untuk high beam, lampu atas dia akan menyala di sebelah bawah. Okey, yang ni dia pakai LED lah. Pakai LED. Dekat sini dia ada tulis LED High Performance. Bila LED High Performance ni dia sangat clear, dia sangat cerah. Bila kita buka lampu normal pun cerah, kita buka lampu high beam, saya cakap lah, lagi tinggi lah dia pergi. Tapi dia ada sistem auto. Bila kereta depan datang, dia akan automatic turunkan high beam tu. Okey, so auto high beam. Semua model C-Class ada ke? Semua model C-Class? Mostly of kita punya Mercedes-Benz memang ada apa dia punya sistem ni. Sistem ni untuk auto high beam. Auto high beam mostly is 90% memang ada auto high beam. That mean kalau kereta depan datang macam ni, nak bercium, tiba-tiba dia turunkan. Alright. Okay, itu ciri-ciri lampu untuk model yang baru, unit yang baru pada tahun 2019. Okay, so kita pergi kepada grill punya side. Yes. Okay, untuk muka depan, grill punya side masih lagi, saya tengok masih lagi grill yang sama. Masih menggunakan diamond grill. This is a diamond grill yang dia orang panggil tu, is a diamond grill. And then cuma Distronic dia ada sikit perubahan dekat situ. Sedikit perubahan dari segi apa tu? Daripada segi dia ada sensor, tapi dia ada macam heater punya untuk heat air, untuk heat kotor. Sebab Distronic system ni kalau kotor ada habuk sikit, dia dah tak boleh nak read. Dia akan pop up dekat meter, please check your Distronic is not functioning. Macam-macam dia akan keluar dekat dashboard, dekat meter, cluster meter. Yeah. And then dia datang sini. Sekarang latest model dia ada line dekat Distronic ni. That mean dia is a system macam heater untuk keringkan air yang masuk ke dalam tu. Okey, mungkin kamera boleh fokus sikit dekat Distronic ni. Kau boleh nampak ada line
macam heater punya line. Belakang tu. Okey Zack. Untuk bahagian sisi apa ni side Bahagian side dia. C-Class C180. Bahagian side dia is perfect, cantik. Dia sama je, dia punya chassis masih sama macam chassis masih sama. 205 yang dulu. This is a latest 205 facelift. Latest 205 facelift. Okay. And then dia cuma datang dengan rim baru. Rim dia is a latest rim. Dia ada bibir sikit kat tepi ni. Fokuskan sikit pada rim. Fokus pada rim, boleh nampak dia punya ada bibir, and then dia ada tulisan AMG yang besar kat sini. Dulu dia AMG kat atas ni sikit, sekarang ni dia AMG besar kat sini. Jadi bibir dia lebih besar. Bibir dia kenapa dia buat rim yang macam ni is untuk ada laluan angin juga. Bila rim ni pusing, dalam ni ada laluan angin. Welcome back. Welcome back. Okey, ini untuk bahagian belakang dan juga kita nak fokuskan kepada bumper di bahagian belakang dan perbezaan untuk model yang lama dan juga unit yang baru ni pada lampu belakang. Betul Zack? Betul. Lampu belakang dia ada perubahan. Perubahan dia is lampu yang sama, shade yang sama, cuma dia punya dalam ni tulisan dia lain. Tulisan yang latest dia is C. Kalau tengok kat sini C sama dengan kat sini C. C balik C balik. C balik. Dia berlawan. So ini C-Class. Dia bentuk C. Dulu punya is dia ada line 2 kat sini. Dia ada 2 line. Sekarang ni dia buat sekali je terus. Senang. So boleh kita daripada jauh pun kita boleh nampak dah, oh itu adalah C-Class. Sebab apa? Dia punya lampu dia bentuk C. C for cinta. Cinta kepada C-Class. Bukan C-Class lah. C bukan pada C-Class lah. Ya, apa sekali lagi? C bukan pada C-Class lah. Bukan pada C-Class, pada cinta C-Class. Cinta C-Class. Okey, untuk look yang baru ni, rasa-rasa look yang baru ni lagi cantik daripada yang previous ni ke ataupun macam mana Zack? Pendapat lah. Look yang baru, sebab tu hilang buat facelift. Facelift ni adalah perubahan, dia nampak macam canggih sikit ke hadapan. Canggih sikit ke hadapan. Kalau compare dengan model yang dulu mungkin kita nampak dia ke belakang sikit, dia punya kemodernan dia tu. Sekarang ni kemodernan dia lebih macam advance sikit. Jadi ada orang tak suka ke lampu baru ni? Depends on budget lah. Sometimes orang dia go for facelift sebab dia ada budget yang lebih. Kalau dia go for old facelift, dia ada budget yang kurang. Depends on situation masing-masing. Tapi untuk model recall, dia ada limit untuk 5 tahun. Betul. Jadi kalau kata dia pergi pada full facelift, sekarang ni tahun 2022. 2022 ni maksimum 5 tahun, maksudnya kereta yang tahun 2017. Betul, 2017. Jadi full sleeve pada tahun 2017 lah. Tapi masih ada lagi yang banyak on the road yang dah pakai dulu. Dah pakai dulu. Sekarang ni yang model-model baru pun banyak juga on the road. Kalau orang import terpakai tu masih lagi ada dealer-dealer ataupun importer yang bawa masuk? Ada importer yang bawa masuk full facelift, ada importer bawa masuk full facelift. Dua-dua model ni dia sekali kan. Dia boleh letak one side is old facelift, one side is a new facelift. So kita biar customer compare. Masih ada demand lah? Masih ada demand. And then barang-barang ni pun sama juga, barang-barang macam old facelift. Cuma dia ada buat perubahan sikit daripada segi outlook dengan interior punya, macam screen everything semua tu. Nanti kita akan buat explain dalam interior pula. Okay, kita dah ada dekat dalam C180 tahun 2019 ni. Okey, first sekali yang kita akan nampak perubahan pada new facelift ni. Masuk je di pintu driver tu, kita boleh tengok pada steering dia tu. Cantik kan, bulat kan? Dia punya logo Mercedes bulat. Dia punya ni untuk dia punya multifunctionnya ni pun besar. Chrome pula tu kan. And then dia 3 spoke. Kalau masih lagi flat bottom. Yes, masih lagi flat bottom. AMG dia datang dengan 3 spoke macam ni. Alright. Kalau macam contoh SE, dia datang dengan 4 spoke. 4 spoke dan steering bulat. Pedal shift masih lagi sama? Pedal shift masih ada, positif, negatif. Masih pakai AMG line, mesti ada. Dia punya trademark dia. Trademark dia mesti kena ada pedal shift. So inilah
Cluster di dalam C180. Ini bukan cluster COVID, ni cluster di dalam kereta C180. Ini yang nak tanya tadi sebab dengar cluster, kita selalu dengar cluster terus dengan COVID. COVID lah sebab PKP ni apa semua kan. Kita pun risau juga. So jangan lupa kita jaga kita. Alright. Okay. Seterusnya untuk apa ni orang kata untuk screen ya, infotainment screen lah orang panggil, betul. Infotainment screen ni tengok saiz dia dah berubah. Macam-macam application ada dekat sini. So, tapi saiz dia pun dah berubah tu. Saiz dia berubah. Before this saiz dia is lebih kurang macam ni je. 7 inci lebih kan? 7 inci lebih. Okay, sekarang ni saiz dia is 10.3 inch. 10.3 inch. Lebih besar, lebih senang kita nak tengok untuk entertainment. Kita boleh choose tu, lebih kita nampak clear. Dia macam handphone. Macam handphone punya nampak. Dia punya ikon-ikon ni semua sama. Navigation, radio, media kan. Lepas tu connect tu boleh connect. Kita boleh connect by internet apa ni, Mercedes punya apps lah, Apple CarPlay, main Android Auto. Android pun dah boleh dah sekarang. Sekarang dah maju dah untuk yang old facelift tu dia kena buat conversion satu satu lagi untuk Android CarPlay dia tak ada. Betul. Jadi dia hanya ada untuk pengguna Apple saja. Jadi dia agak resist di situ. Betul. Sekarang dia tak resist, dia bagi balance. dia bagi balance. Apple CarPlay pun ada, Android pun ada. So siapa-siapa yang macam saya is a Android user juga, so boleh pakai terus, boleh connect lah. Jadi kalau nak connect mana? Connect terus by Bluetooth ataupun kita by kabel. Kita connect terus kat sini. Ada port nombor 2 tu, ada gambar telefon. Yes, terus connect je dia punya kabel, terus dia akan read dekat screen. Okay, faham. And then the best part is dia punya multifunction ni macam handphone BlackBerry dulu. Dia pakai touchpad. Macam BlackBerry. Pernah pakai BlackBerry dulu? Mesti pernah. BlackBerry satu ketika dulu famous. Okay. So dia punya ni macam BlackBerry. So senang untuk kita scroll or what dekat dia punya screen dekat meter or screen yang dekat sini. Jadi kalau nak control untuk screen yang dekat sini, infotainment, kita just screen kat sini, tekan kat sini. Kat sini pun boleh. Dia dua tempat sekali boleh. Sebelah kiri you can adjust dia punya screen, ataupun you nak adjust screen tu you boleh pusing dekat sini pun boleh. Ni touchpad ni pun boleh. Touchpad ni pun boleh. Sama aja. Dia banyak function dia. Tapi takkan ada driver nak tekan kat sini kan. Jadi dia nak fokus kepada pemanduan dia. Jadi dia terus sambil drive sambil boleh tukar adjust. Kalau nak adjust dekat screen dia pun boleh. Kita boleh tengok. Senang, driver tengah drive, kita boleh adjust dekat screen dia. Jadi sambil drive sambil adjust dia punya screen. Jadi untuk screen di bahagian driver tu dia menggunakan multifunction di sebelah kanan. Okey, untuk infotainment punya screen menggunakan multifunction di sebelah kiri. Dan information punya screen boleh pakai 3 tempat. Dekat sini boleh pakai, dekat tengah boleh scroll boleh pakai. Okey, dengan dia punya touchpad boleh pakai. So semua boleh pakai. 3 tempat sekali boleh pakai. Okey, untuk C-Class C180 ni lah, sebab kita duduk dekat dalam C180 ni. Jadi kita cerita pasal model C180 CC 1.6. Untuk mode pemanduan tu, untuk mode pemanduan yang latest model sekarang dia datang dengan banyak mode. You all boleh tengok dekat sini. Saya turunkan sikit bagi supaya kita lebih clear untuk nampak daripada kamera. Okey, so daripada mode ni kita kamera boleh nampak kat sini. Boleh fokus pada skrin sana. Boleh fokus. Dia ada mode yang pertama adalah individual. Mode yang kedua adalah Sport Plus. Yang ketiga adalah Sport. Yang keempat adalah Comfort. Yang kelima adalah Eco. So dia ada 5 mode untuk pemanduan. Okey. So untuk individual tu kita boleh customize kan, untuk kita punya steering, kita punya engine, dan juga kita punya record. Betul.
Betul. Untuk individual ni kita boleh set sendiri. Ikut keselesaan kita. Sebab tu nama dia individu. Ya. Kalau kata nak preset boleh terus dia pakai preset Sport Plus. Sport Plus is from the factory punya setting. Starting daripada nombor 2 sampai nombor 4 is adalah factory setting. Preset lah. Yes. Jadi tak boleh buat apa-apa perubahan dekat situ. Tak boleh buat apa-apa perubahan dekat situ. Dalam mode ni semua dia akan rasa setiap cara pemanduan, kita akan rasa cara pemanduan yang berbeza-beza. Depends on mode yang kita on mode yang kita nak. So automatic respon akan jadi lain. Contoh kalau kita nak paling slow, nak save minyak, nak save semua everything, kita go for eco. Eco ni dia akan save minyak, dia akan reduce sikit power daripada aircon tak kuat, aircon macam slow sikit. Power kereta tu pun dia reducekan juga. Dia reducekan juga. Jadi RPM tu lebih rendah lagi ya. Yes, dan gear lebih cepat masuk. Sebab apa gear lebih cepat masuk? Sebab dia nak savekan minyak tu. Jadi untuk aircon punya blower pun sama je, dia bulat-bulat je ni. Aircon kan? Pun sama. Untuk yang model yang sebelum ni pun sama juga. Dia bulat dan bulat juga. Jadi untuk model tahun 2019 AMG line ni, dua-dua belah driver dan juga passenger side ada memory seat dan electric seat. Kan? Ada memory seat, electric seat, ada seat heater lagi. Ada seat heater lagi. Ada sesetengah unit yang sampai untuk kereta import terpakai ni. Okey. Dia sebelah aja ada bahagian driver. Betul. Dia tengok benda tu adalah option daripada Jepun ataupun UK. Okey. Normally dia orang akan datang sebelah side saja. Sebelah sana based on the option, termasuk memory seat, termasuk dengan seat heater. Tapi yang pasti belah kanan mesti ada. Okey. Kalau kata untuk unit ni dia AMG line saja. Yes, AMG line saja. Dia bukan lagi fully loaded lah. Bukan. Kalau kata fully loaded tu apa benda lagi yang ada? Okay, fully loaded yang macam-macam lagi ada. Dekat sini ada head up display. HUD lah. HUD stand for head up display. Okey. Lagi dia akan apa perubahan lagi Zat? Dia akan ada dekat sini head up display punya button. Dan dia ada apa lagi Apa lagi? Dia ada Burmester punya sound system lah. Burmester punya sound system kan. And then dia ada sunroof panoramic. And yang lain tak ada apa, lebih kurang sama. Jadi tak banyak pun lah kalau kata fully loaded. Cuma Burmester punya sound system kalau kita naik tu mahal. Burmester punya sound system dia pakai tweeter Burmester, dia pakai speaker Burmester, dia ada dia punya subwoofer dekat belakang Burmester. Sebab tu bass dia akan balance tung. Dia sedap. That's why kenapa ada orang lebih memilih kepada sound system tu lah. Sound system tu bila bawa dia akan lebih, setengah orang dia in love dengan music. Bila dia in love, enjoy masa driving lah. Masa driving. Okay. Dan dia punya steering adjustment pun automatic. So senang. Ada yang datang is manual, kita kena tolak ke bawah ni untuk adjust. Ada model yang datang kita automatic, electric steering adjustment. Electric steering adjustment. Tapi kalau kata yang manual tu mungkin untuk low spec lah. Untuk low spec, avant-garde ke. Tapi avant-garde pun kadang-kadang ada electric. That's why kita nak cakap kalau model fully imported ni sometimes dia tak sama spec dengan local assemble punya spec. Sebab sana dia more advanced. So kereta-kereta yang sampai pun very advanced lah. Compartment di sini ada compartment kat sini kita boleh letak 2 cup air, kita boleh cabut keluar. 2 cup holder air ni kalau kita tak nak pakai kita boleh cabut. Dia ada more space here untuk kita letak apa-apa. Tapi lebih baik kita letaklah cup air lah. Lebih baik kita letak lah 12 volt punya power socket. Yes. Lepas tu compartment dekat dalam ni compartment agak besar, boleh masuk tangan pada dalam. Lepas tu ada 2 USB port. Kan, 1 2, lepas tu ada SD card punya port pun sama ada dekat situ. Okey, untuk unit yang baru facelift ni
dia punya reverse camera tu bukan semuanya 360 betul tak? Betul. Ya, jadi yang untuk unit ni Lah. sensor 360, kamera tu hanya reverse camera-nya. Yes. Okey. Sebab dia ada sampai unit kalau kata betul-betul full spec macam tadi ada Burmester punya sound system, ada sunroof, lepas tu ada head-up display tu, mungkin dia akan sampai dengan 360 kamera kan. Kamera di keliling kereta. Jadi itulah beza dia. Habis untuk Sensor. C-Class. Sedikit explanation daripada kami lah, untuk pengetahuan pada semua customer yang tengok video ni. Okey, semoga beri manfaat kepada penonton-penonton dekat luar sana. Yes. Kalau video ni beri manfaat kepada penonton dekat luar sana, Sila datang ke sini untuk lebih informasi. dan juga jangan lupa tekan button subscribe tu dan tekan button lonceng untuk dapat notifikasi video yang seterusnya. Yeah. Untuk kita review kita apa? Macam apa you all nak kita review, Komen. tolong komen di bawah. Komen kat bawah. Sebab dekat Naza Auto World ni banyak barang yang rare sikit Rare. banyak barang yang rare sikit. Okey, jadi kalau kata nak cari Syed, boleh cari dekat Naza Auto World di PJ ni, Petaling Jaya di Petaling sebelah Jaya. Federal Highway. Sebelah Federal Highway memang akan Senang nampak kita lah. lalu, kita boleh nampak dah building sebesar-besar ni tepi Federal Highway. Federal Highway. Jadi kalau kata nak jumpa lagi Cik, boleh tengok dekat. Nak jumpa lagi personal, nak communicate dengan personal lagi senang. Untuk communicate dalam media sosial, sila follow saya punya page Shaik Motor, SHAIK MOTOR Shaik Motor. So tolong like dan tengoklah dalam tu ada sedikit gambar-gambar yang saya upload. Stok-stok baru. Stok baru, incoming stock yang Incoming kita dah stock. deliver. So kita don't worry, kita is a trusted agent. Kita is a Recon Dealer Car Malaysia. So kita punya documentation, kita punya delivery, kita punya semua. Tak ada orang kata apa tu hengki-pengki apa semua tak ada. Kita tak nak main hengki-pengki, kita tak nak bagi kita pening, kita tak nak bagi customer pening. Biar kita deal, gentle deal.